Assalamualaikum. Hai semua. Tutorial hari ni Umi nak share sekali lagi dessert yang memang tengah hot and viral sekarang ni, iaitu creamy banana pudding tapi version Umi. Mungkin sedikit berbeza dengan resipi-resipi yang ada kat luar tu, tapi percayalah bila makan sejuk-sejuk, Masya Allah, heaven. Macam rasa aiskrim banana gitu. Dengan limpahan buah pisang yang fresh. Dan Umi akan sharekan juga tips untuk dapatkan krim yang pekat, gebu dan rasanya pun memang mantap. Alhamdulillah, dah 2 batch Umi buat, memang laku keras. Ni pun ada yang nak lagi tu. Kalau tengok creamy banana pudding Umi ni, nampak penuh, padat satu bekas tu kan? Memang puaslah customer makan. Nak tahu apa bahan rahsia yang Umi add on dan bagi bertambah-tambah berganda kesedapan krimnya tu, jom follow Umi ke dapur. Langkah pertama, Umi akan persiapkan dahulu puding custard. Dalam periuk, masukkan 1 liter susu segar full cream. Gunakan yang full cream untuk hasil puding yang lebih berlemak. Kemudian Umi tambahkan 2 sudu besar creamy vanilla essence ni. Gunakan yang creamy, memang sedap dan wangi je bau puding. Kemudian tambahkan 100 gram tepung custard. Waktu ni jangan dibuka api dapur dahulu. Masukkan semua tepung bersama dengan susu. Kemudian gaul bagi tepung tu betul-betul sebati dan hilang ketul-ketulan kecil pada tepung. Dan nampak tepung dah sebati bersama dengan adunan susu, barulah dibuka api dapur sederhana kecil dan sentiasa digaul guna whisk supaya kita punya custard ni tidak berketul. Gaul sehinggalah adunan nampak pekat, likat gitu. Barulah tambahkan 2 sudu besar pure salted butter. Umi guna pure butter supaya dapat hasil puding yang lebih berlemak. Adunan yang dah betul-betul masak, ia akan mula meletup-letup kecil gitu dan nampak berkilat. Maknanya puding kita dah masak secukupnya, boleh matikan api dapur dan dah agak suam-suam sedikit, anda wrappingkan dan tutup di keseluruhan bahagian permukaan puding. Bagi bahagian atas tu tak kering. Umi akan sejukkan semalaman bagi menjadi elok pudingnya. Seterusnya, untuk adunan cream cheese dalam mixer, satukan 1.5 kg cream cheese. Memang sengaja Umi lebihkan sedikit bagi rasa cheesy gitu. Kemudian tambahkan 150 gram gula caster. Gunakan gula caster supaya mudah sebati. Dan ditambahkan dengan 2 sudu besar creamy vanilla essence bagi naik aroma wangi dan rasa vanilla yang lebih kuat. Kemudian tambahkan 1 biji perahan lemon. Bagi adunan puding cheese ni tak muak bila dimakan nanti. Langkah pertama, Umi akan beat cream cheese bersama dengan gula caster sahaja. Nak bagi gula tu betul-betul hancur sepenuhnya dan cream cheese tu hilang berketul. Sebab cream cheese ni agak degil sedikit, kita kena beat guna high speed hinggalah hilang ketulan-ketulan yang kecil dan cream cheese ni nampak smooth dan tidak ada ketulan langsung pun. Nampak tak? Dan nampak smooth gitu kan? Dah sebati sepenuhnya dan nampak creamy gini, barulah kita keluarkan custard pudding yang dah pun menjadi puding. Nampak tak dia dah mengeras elok tu? Dah nampak lala macam puding gini kan? Lepas Umi sejukkan semalaman dalam peti sejuk. Kemudian masukkan dalam mixer tadi untuk kita sebatikan cream cheese bersama dengan adunan puding ni pula. Untuk version Umi ni memang Umi lebihkan adunan cream cheese berbanding creamy pudding tu. Tapi kalau ikut anda lah, jika anda nak adunan pudding tu yang lebih, anda boleh doublekan adunan. Okey, pastikan lepas dah masukkan adunan puding tu, anda beat guna high speed sehinggalah hilang ketul-ketul pada adunan puding yang telah kita sejukkan. Beat cukup sekadar hilang ketul-ketul pada adunan puding tu. Nampak tak adunan dah nampak smooth, licin, shining gini. Nampak pekat, gebu gitu. Okey, siap dah. Sejukkan sekejap dalam peti sejuk. Sementara tu, Umi akan beat pula dairy whipping cream. Masukkan 1 liter, lebih kurang 1 kotak ni. Dairy whipping cream, brand apa-apa pun tak kisah. Beat guna high speed sehinggalah adunan nampak pekat, gebu dan stiff peak. Tapi hati-hati, dairy whipping cream ni tak boleh overbeat. Nanti dia akan cair dan berketul. Dah nampak adunan stiff peak, pekat, gebu gitu. Dah terus matikan mixer. Dan boleh terus campurkan dalam adunan krim puding yang telah kita buat tadi. Umi masukkan batch by batch. Masukkan separuh dahulu dairy whipping cream yang telah pun kita whip. Sebatikan bagi adunan tu betul-betul sebati elok. Kemudian campurkan lagi sehinggalah habis semuanya.
Untuk part ni, gunakan whisk sahaja. Tak perlu gunakan mixer lagi sebab kita tak nak overbeat. Nanti adunan whipped cream tu akan cair. Sebatikan kedua-dua adunan. Bagi betul-betul sebati sempurna gini. Nampak tak? Inilah adunan yang betul-betul perfect. Dia tak cair dan tak terlalu pekat sangat. Nampak creamy gitu kan? Dan gebu gitu. Okey, boleh sejukkan sekejap dalam peti sejuk. Ataupun boleh masukkan dalam piping bag siap-siap. Mudah nanti kita nak piping kan. Dan nama pun banana pudding kan. Jadi buah utama, Umi gunakan buah pisang berangan. Pisang yang paling sedap dan sesuai untuk buat banana pudding ni. Percayalah cakap Umi, memang pisang berangan lah jawapannya. Cari pisang yang betul-betul fresh. Dan yang dah masak ranum gini. Potongkan slice-slice gitu nipis-nipis. Kemudian anda boleh start pipingkan adunan cream custard. Kemudian susunkan pisang yang telah pun kita slice. Pisang tu jangan dipotong banyak sekaligus ya. Bila nak guna baru kita potong supaya pisang tu tak lebam. Kemudian anda boleh taburkan dengan biskut telur. Biskut telur ni boleh beli di kedai ataupun di Shopee ada dijual. Dah siap susun pisang dan juga biskut telur tu, bagi penuh sedikit. Barulah berasa kan. Kemudian tutup pula dengan adunan cream custard. Bagi penuh dan padat satu bekas tu. Barulah ditabur di bahagian atasnya dengan pisang slice dan juga biskut telur. Umi memang letak lebih-lebih sikit biar puas customer makan. Untuk saiz bekas ni, Umi guna saiz 500 ml. Dan Umi jual satu bekas penuh ni dengan harga RM16. Anda boleh jual sekitar RM16 hingga ke RM18. Okey, dah siap ni penuh sebekas, boleh tutup dan Umi akan sejukkan 1 malam. Nak bagi cream custard tu dia sebati bersama dengan pisang dan juga biskut telur. Biar kita makan keesokan harinya biar berasa gitu. Okey, dah keesokan harinya Umi akan cubalah try. Nampak tak? Penuh sebekas kan? Bila kita nak jual ni, kita tak boleh kedekut-kedekut tau. Kena bagi penuh sebekas. Puas customer makan kan? Memang sedap heaven. Sedap secukup rasa. Lagi-lagi for those cheesy lover, must try this recipe. Okay, sekian sahaja dalam tutorial hari ni. Jumpa anda di next episode. Assalamualaikum. Bye.